Oi, bayo! Kelawa dah! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Razi bin Haji Syahri, selaku urustia korban flat PPR bagi kawasan Kajang dan juga Kuala Lumpur. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat ziarah surau Al-Hidayah Bangsa Puri Makmur Sarjana Impian Kajang. Jadi insyaAllah pada tahun ini sebanyak 5 ekor lembu akan dikorbankan oleh surau ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada LJK tim kepada korban surau Al-Hidayah ini, dan saya berdoakan, sama-sama kita berdoakan agar Allah permudahkan kepada korban kita pada tahun ini, moga-moga berjalan dengan baik. Dan saya beritahu bahawa korban di surau ini akan disempurnakan pada hari raya pertama atau pada hari raya Idul Adha, itu pada 27 Mei 2026. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ahmad Isyam bin Samsudin, selaku setiausaha di Surau Al-Hidayah Bangsa Puri Makmur, wakil pengurusi surau untuk menerima jumlah lembu korban yang mana 3 disumbangkan oleh wakil Tuan Haji, serta 2 ekor daripada surau ini sendiri. Dan di kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji kerana setiap tahun memberi kerjasama dalam memberi sumbangan lembu-lembu korban di sini. Di kesempatan ini juga saya memohon kepada semua peserta supaya dapat hadir pada hari tersebut, iaitu pada 27 Mei 2026, yang mana kita akan laksanakan korban pada hari tersebut, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Muhammad Razi bin Syahri yang ini mewakilkan pihak surau Al-Hidayah Bangsa Puri Makmur Sarjana Impian Kajang untuk melaksanakan ibadat korban pada peserta-peserta seperti berikut. Bulan 1, peserta pertama Azmi bin Abdul Wahab. Kedua, Muhammad Irwan bin Muhammad Amin. 3, Nek Azri Hakim bin Nek Hussein. Dan yang keempat, Khairuddin bin Ismail. Seterusnya ke 5, Isrohaiza binti Ismail. Yang keenam, Yul Hilmi bin Sulaiman. Dan akhir sekali nombor 7, Haris bin Abdul Majid. Bagi tahun hijrah 1447 atau Tamasi 2026, kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Razi bin Syahri dengan ini mewakilkan surau Al-Hidayah Bangsa Puri Makmur Sarjana Impian Kajang untuk melaksanakan ibadat korban kepada peserta-peserta berikut. Untuk kumpulan 2, nombor 1, Muhammad Daud bin Burhanik. Nombor 2, Farah Eliana binti Muhammad Syad. Yang ketiga, Muhammad Hilman bin Muhammad Daud. Dan yang keempat, Nur Nabilah binti Muhammad Daud. Yang kelima, Muhammad Hazim bin Muhammad Daud. Dan nombor 6, Nur Sazfira Sazlin binti Syahrul. Dan akhir sekali nombor 7, Nur Ilisa Khaisara binti Muhammad Hilman.
bagi tahun Hijrah 1447 atau Masih 2026 kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Razi bin Syahri yang ini mewakilkan Surau Al-Hidayah Pangsapuri Makmur Sarjana Impian Kajang untuk melaksanakan ibadat korban bagi peserta kumpulan 3. Nombor 1 Zulkarnain bin Saim. Nombor 2 Zanariah binti Muhannor. Yang ketiga Ainul Tasnim binti Zulkarnain. Nombor 4 Syaza Sabrina binti Zulkarnain. Nombor 6 Nombor 5 Amni Izzati binti Zulkarnain. Dan nombor 6 Husna Fatihah binti Zulkarnain. Dan akhir sekali nombor 7 Sofia Umairah binti Zulkarnain. Bagi tahun Hijrah 1447 atau Masih 2026 kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Razi bin Syahri yang ini mewakilkan Surau Al-Hidayah Pangsapuri Makmur dan Impian Kajang bagi melaksanakan ibadat korban bagi kumpulan 4 nama-nama berikut. Nombor 1 Wan Mahmud bin Wan Yaakob. Kedua Muhammad Rayyan bin Muhammad Fauzi. Nombor 3 Dr. Syaril bin Sanusi. Nombor 4 Almarhum Sanusi. Nombor 5 Alisa Hakim bin Akmal Hakim. Ini untuk untuk akikah. Alisha Hakim binti. Hakim binti Akmal Hakim. Yang ke-6 Azila binti Ali. Dan akhir sekali Aziah binti Ali. Bagi tahun Hijrah 1447 atau setahun Masih 2026 kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Muhammad Razi bin Syahri yang ini mewakilkan Surau Al-Hidayah Pangsapuri Makmur Sarjana Impian Kajang bagi melaksanakan ibadat korban bagi kumpulan 5. Nama peserta berikut. Nombor 1 Asmah binti Bakar. Nombor 2 Rosilah binti Bakar. Nombor 3 Rashidah binti Bakar. Nombor 4 Hajah Azizah binti Abdullah. Nombor 5 Nur Lilah binti Bakar. Dan nombor 6 Allahyarham Haji Bakar bin Ismail. Dan yang ketujuh Allahyarham Abdullah binti Haji Ali. Bagi tahun Hijrah 1447 atau tahun Masih 2026 kerana Allah Ta'ala. Saya Ahmad Hisham bin Samsudin dari Surau Al-Hidayah Pangsapuri Makmur dengan ini bersetuju untuk menguruskan dan melaksanakan ibadat korban bagi pihak peserta-peserta yang dinyatakan tersebut bagi tahun ini 1447 Hijrah 2026 Masihi kerana Allah Ta'ala. Okay guys, jangan lupa subscribe, like dan share video ni guys.